satu amalan. Amalan ni satu daripada doa lah. Doa ni dijamin Rasulullah sendiri. Akan bakit berjumpa dengan dia. Dan tu apa dosa. Dan tu habu rezeki banyak dunia. Dan rezeki akhirat tak ada kena cerita. Dia masuk syurga rezeki banyak semata akhirat tak ada sudah. Dunia rezeki tambah banyak. Tuhan tambah tak sekira 10 ke 100 ke berjuta Tuhan tambah. Tambah hari demi hari. Tidak ada umi. Dan selamat dalam keluarga. Dan dipuji oleh saudara. Orang kasih pada kita. Bukan orang kasih. Pertama Tuhan kasih orang amal doa saya nak bagi. Yang kedua Nabi kasih. Dua kasih. Pertama Tuhan kasih kita. Kita nak Tuhan kasih dia kan? Yang kedua ni Nabi kasih. Yang ketiga manusia kasih. Bismillahirrahmanirrahim dengan mulai. Ingat malam ni selalu dah. Allahumma ufirli warhamni wa'afini warzuqni. Pak daripada ayat. Bagi pak kalimah. Allahumma ufirli, wahai Tuhan aku ampun dosaku. Warhamni, ya Allah Tuhanku, beri rahmat padaku ya banyak. Wa'afini, dan rahmat pada engkau, ampun pada engkau, ampun daripada engkau. Wa'afini, kita lebih hebat dalam aku permintaan denganmu ya Allah. Warzuqni, dan engkau beri rezeki ke aku ya banyak. Allahumma ufirli warhamni wa'afini warzuqni. Habis. Boleh 100 sekali sehari. Bacalah kuliah mana. Itu dalam tausiah dia mari lagu tu. Boleh 100 sekali. Lepas asar pun tak apa, lepas isya pun tak apa, lepas maghrib pun tak apa, lepas zuhur pun tak apa, jauh malam, bangun pukul 2 pun tak apa. Allahumma ghfirli warhamni wa'afini warzuqni. Allahumma ghfirli warhamni wa'afini warzuqni. Allahumma ghfirli warhamni wa'afini warzuqni. Saya pun nak baca kata kita pakat ni. Dia boleh 100 sekali Allah. Orang boleh 100 sekali sehari. Allah Ta'ala puji kepada kita. Rasulullah puji kepada hamba dia. Atau kepada umat dia. Akan berjumpa dengan Rasulullah di hari bangkit. Dan pula manusia pun sekalian tengok kita kasih saja. Ingat tak tak? Ijazah saya insyaAllah ta'ala dah. Itu pakat-pakat. Tak ada kenapa. Ada banyak tu ya. 100 sekali. Tak ada sampai 10 minit. Ketik wassadah. Allahumma ghfirli warhamni wa'afini warzuqni. Allahumma ghfirli warhamni wa'afini warzuqni. Senafah 7 kali baca. Baiklah. Dia 10 nafah 70. Sebanyak-banyak. Lepas sampai 10 minit. Allahumma ghfirli warhamni wa'afini warzuqni. Bacalah. Kita seterus sampai ke mati kita. Pada itu saja wabillahi taufiq wal hidayah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.